Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak ajar korang cara masak ayam, kari ayam. Jadi bahan-bahan yang korang perlukan adalah kentang, bawang putih, bawang besar, daun kari, bunga lawang dan kayu manis. Lepas tu cili padi. Lepas tu bahan-bahannya adalah minyak, okay, serbuk kari, santan dengan ayam. Jadi ayam ni aku ambil bahagian peha lah. Ha. Okay, first kita potong kentang dan kita akan potong semua bahan-bahan ni. Okay, kita potong kentang. Dan kedua kita potong cili. Okay, dan ketiga kita akan potong bawang besar. Okay, kelima kita akan potong bawang putih lah. Okay, first kita masukkan minyak. Sedikit minyak. Okay, first kita akan masukkan bahan-bahan ni, cili, bawang, semua ni lah. Okay, dah nampak dia wangi sikit, kita boleh letak serbuk kari. Dan sedikit air. Okay, dah nampak dia pecah minyak, jadi kita boleh masukkan santan lah. Masukkan sedikit santan. Masukkan sedikit air. Kuatkan sedikit api.
Okey, dah nampak dia menggelegak, kita boleh masukkan kentang. Rasa dia pekat sangat, kita masukkan air sikit. Sikit je. Okey, masukkan ayam. Jadi saya guna bahagian paha. Sedikit air. Kita boleh tutup sementara waktu. Biarkan selama beberapa minit. Sedikit gula, sedikit garam, dan sedikit lada sulam. Okey, kita tutup. Biarkan dulu. Kita sempat solat dulu apa semua nak buat. Okey geng, jadi ayam kita nampak cantik dah. Nampak? Dia dah nampak cantik, jadi kacau-kacau sikit. Kari pun dah nampak macam sedap. Kentang pun dah lembut. Kita dah boleh angkat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantik. So geng, cantik kan? Okay, bye bye. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi nasi putih pun dah siap. Ayam sedap, wah, nampak selera. Dan last sekali, saya dibekalkan dengan air kosong. Seperti tagline saya, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Kerana yang manis itu saya. Jadi sampai jumpa. Bye bye.